Good afternoon. Afternoon. I want to eat pizza. So kita makan pizza dulu dekat The Majestic Pizza. Lepas makan pizza baru kita buat aktiviti apa? Hangout dekat atas bangunan. Majestic Pizza. Look at that, so cheesy. Makan dulu guys. Majestic Pizza. Tahu Ui. Banyak ya? Kan ah? Baik. Easy ya. Yang tu? Apa tu? Oh, chili oil. Takut? Tabasco sauce. I don't think they give. Ada tak? Here only they provide chili sauce. Chili oil. Want to try? Letak kat satu je lah kot. I try my one only lah. Chili oil. See how it is. Alright guys, makan dulu, okay? Dah. Shit. Dia tak bagi pinggan ke? Alright guys, makan dulu. Nanti ada lagi makan. Wah, but nice so cheesy. Ui. Dah, put. Take. Hot. Careful. Nice. How? Nice. Nyam. Okay boy, jom kita makan sekarang ni. Pizza, Majestic Pizza, Majestic Beef Burger, and Majestic Snack Box. Large. Enjoy the makan, alright? Enjoy the food. Uyo, sampai sini muka pun ada. So cheesy. Sikit nampak. Call kesian seorang tu. Pagi. Barulah nampak. Where are we going now? Skywalk. Lepas makan sekarang kita let's go Skywalk. Nampak? Wristband. Pemandangan pun dah cantik. So high. 52 floor. 52 floor. We're going to 52 floor. Dan pergi jalan. Skywalk. Oi, alamak. Tadi okey, sekarang jadi. Tak, dekat belakang. Okay, jom. Let's go. Menyesal juga pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek. Menyesal ni. Welcome to Hoverland. I feel regret wear short pants. Tahu. Ni. Orang call cakap. Tak apa, kita fighter. Mana ada sejuk ni. Raining Hujan Kan mesti. Alamak. Nothing Tadi okey je, tiba-tiba kita naik tak ada dah. Dia boleh keluar masuk. Atau tunggu je sekejap. Kalau kat bawah.
dia okey nampak. Okey. Ni tak nampak apa-apa. Itulah tak nampak apa pun. Ni rambut. Tahu. Bukan minyak, air. Berair. Jadi rambut lebat. Jadi tak ada rambut. Rambut lebat. Sebab tu pakai cap. Ni untuk selfie lah. Itu macam jadi. Uish. Oh. Weh. Cool. Ha? No. You okey lah. Oh ni yang letak api tu Hujan lah. Nanti baru datang balik lah. Kan? Penting dengan buka display tu lah. Okey. Jom kita lepak-lepak dulu kat sini. Dia ada satu dom besar ni. Sebab nak ambil gambar pun sekarang dia kabus kuat sangat. Sejuk. Dah lah pakai seluar pendek. Apa? Tanda. Lepas tu ada kilat kan. That's why dia ada warning lah. Dia suruh rehat dulu. Tak boleh buat skywalk dulu. So kita lepak-lepak sini lah. Tapi guys, kalau datang jangan pakai seluar pendek. Sejuk gila. Memang sejuk. So kita lepak-lepak kat sini. Lepak dulu. Chill. Bye. Have to wear your safety. Kena pakai safety dulu Can put somewhere. Just put there lah. All you can take. Later we can eat there. Never mind lah. Just put there. Boleh lah. Ada sikit-sikit view. Kabus pun kabus lah. Okay. Jom. Safety first. What to do? Pakai dulu. Dah. Tadi view okey. Kita naik saja. Ngada-ngada terus. Alamak. Ini rasa tak boleh dah. Aduh, kacau betul lah. Alamak. Dah hujan pula tiba-tiba. Dah naik, dah siap pakai. Aduh. Rasa cuaca memang tak nak bagi kita jalan hari ni. Aduh. Okay guys, sekarang kita duduk dulu tunggu tengok keadaan cuaca. Cuaca tak mengizinkan. So that's why lah, kalau kita nak enjoy pun safety first kan. Tu tengok bunyi guru dah. Aduh, tadi time naik dah okey. Naik tak sampai 5 minit cuaca berubah. Jadi gelap dah. Angin pun kuat. So apa-apa dah pakai dah semua. Safety semua dah pakai dah. Kecil pun. Tapi cuaca tak mengizinkan. Tengoklah macam mana. Kalau tak boleh, tapi sini baguslah. Kalau tak dapat hari ni, kita boleh reschedule hari lain. Alright guys, nampaknya menghampunkan keadaan tak memberi kita laluan untuk buat skywalk. Tengok. Gelap. Dah gelap, lepas tu kabus, lepas tu hujan. Tak nampak sangat dah. Dah macam dekat Antartika lah pula. So, sorry guys. Tapi tak apa, kita dah reschedule. Kat sini dia bagus satu lah, dia ada bad weather guarantee. So kalau kena keadaan macam ni, tak boleh jalan, kita boleh reschedule
Tapi satu masalah dia, kita kena datang balik sini ya. Nak tak nak. So apa-apa tak apalah. Nanti dah kalau dah reschedule nanti kita baru tunjuk macam mana tempat dia. Alright. See you. Oh guys, sejuk guys. Kena ribut hujan. Nampak? Tiba-tiba hujan lebat. So guys, sampai sini saja video kita untuk kali ini guys. Memang sorry lah sebab tak dapat bawa anda pergi tengok yang apa Skywalk tu. Sebab cuaca tak mengizinkan lah. Okay, tapi apa pun dah reschedule minggu depan, Selasa depan kami akan datang lagi dan try lagi lah. Kami akan update nanti Skywalk tu macam mana. So sampai sini aja video kami pada kali ini. Make sure to like, share, subscribe. Until we meet again. Peace yo. Sejuk. Wow. 3,000 years later. Alright guys, once again welcome back to our YouTube channel Daddy and Son. Journey of life. Wah. Okay, seperti yang cakap Howland. Dekat Howland, dia janji hari tu kita datang hujan tak boleh main apa-apa. Dia orang janji memang dia orang apa? Reschedule. So kali ni kita datang lagi sekali. Free tau sebab tiket hari tu reschedule. Itu dia orang punya apa guarantee lah. Kalau siapa yang tak dapat datang, ada hujan ke apa, lain kali boleh dia datang. Tetapi yang lecehnya kena naik genting lagi sekali lah. Itu aje lah. Gelap je tak dapat. Kan? Itu aje. Lain semua okey. So hari ni harap-harap cuaca baik. Sekecil pun dah standby semua. Let's go. Kabus ke tak? Kabus juga. Adalah sikit lah. Nampak? Hari ni cuaca bagus sikit. Lupa nak cakap Yasmin, hari ni ada tetamu undangan. Orang dari international yang kita ajak. Siapa ni? Kakak Ida. Apa? Aunty Ida. Makcik. Join us. Tu dia. Kita ada geng baru tau. Bawa jalan-jalan. Okey cuaca. Hari ni kabus sikit tapi at least lagi bagus dari hari tu lah. Ada matahari lah. So ni dia pemandangan dari atas. Tapi okey lah. Hari ni tak sejuk sangat. Nak order kafe dulu boleh lah. Sebab dia tengah bawa orang sekejap. Okey lah. Okey, kat atas ada kafe. Jom kita lepak. Order kopi dulu. Minum lepak-lepak dulu. Alright? Let's go. Alright guys, ni sini ada kafe dia. Okey. Kafe Howland. Kafe simple nama kafe ni Raw Ra. Okey, apa yang ada kat sini? Ni je, tengok sini. Okay, come, let's go visit there. Nak ambil gambar kan? Ni. Nanti atas ada. Tu piano dia cantik. Boleh duduk, lepas tu boleh tengok. Tu berdiri sana. Awal lagi. Try tengok kalau ada Sunset. sunset. Tak ada sunset kot. Tengok awan mana. Ada. Kadang-kadang dia hujan lepas tu. Okey, dah tunggu sampai. Coklat Rorora. Coklat Rorora. Ini latte. Cool. Ini latte hot. Oh, dengan chicken strip. Try tengok chicken strip dia. Nice or not? Jatuh. Ni ambil gambar tak habis-habis lagi dari tadi ambil gambar. Apa? Nice or not? Okay, first bite. Ada sos dia sekali Hot. Nice. Juicy? Like chicken Juicy. tender lah tapi dia plain. Chicken tender. Okay, jom kita cuba tengok makanan sini sedap ke tak. Juicy. Jatuh kulit crispy.
okey lah. Tapi satu lah, frozen. What you expect kan? Tempat tinggi macam ni, takkan dia nak potong ayam kat sini. Shake the chocolate. The milk all outside. Ni review jujur review jujur. Ra ni air. Okay, honest lah. Honest. Not nice. Not nice. Nice. Nice ah. But not so sweet. Okay lah, not so sweet. But I think you have to mix properly the chocolate all inside. This one. Then the chocolate all down. Oh, okay, kejap. So, okay. Nanti lepas minum, kita pergi main atas tu. Jalan-jalan dekat tepi bangunan. See you. Okay, jom kita buat persiapan. Joshua, kita buat persiapan. Dapat feel lah. Kalau kita dah pakai kan, memang clear lah. So far nampak dia kejap clear, kejap kabus. Ada orang tengah feeling. Nampak clear. Oh, hari ni clear. Dia kejap kabus, kejap clear. Tapi okey lah. Daripada dah datang kali kedua ni, naik jalan aja. Okay. The preparation. Kelas kita ada diorang buat. Don't over there I know you very there. Dia berani. So just relax. Dia ni suka buat benda pelik-pelik nanti. Ekstrim dia. ATV dah naik. Apa lagi? Jet ski. Masuk pool pula. Tak, lepas ni nak try paragliding. Member ada paragliding so. Yang pilot, yang member juga lah. Yang dia kubu baru apa? Kubu baru. Dia bapak dia lah founder KKB tu. Oh, okey. Anak dia dengan kita orang. Nanti saya bagi. I see. Okey, boleh. Cantik. Lepas ni kita nak buat paragliding. Aman. Yang masa Isap pergi tu yang tu lah. Okey. Lepas ni kita pula pergi. Kalau kecil ni Kecil tu masuk gua. Yang seorang lagi selalu main dalam gua. diorang banyak, diorang multitask. Oh, memang semua dah expert ni datang sini. Siap buat trip gua lagi. Okay, dah. One more. Nama masing-masing. Min punya? Kita bukan dengar. Sertifikat overland lah. Okay. Ready terus. Warna oren. Oren. Okay, now my turn, come. Okay, sekarang turn Daddy pula. Bapak. Bapak. Oh, bapak. Bapak. Phone ke semua? Phone tu ada dekat drone nanti. Control dia bagi. Phone ni? Dekat drone, controller drone. Tak, phone. Yelah dekat controller drone. Kan connected dengan phone. Oh. Boleh. Dia bawa ni. Botak. Botak ni ada orang suka. Mana? Nampak sampai terikut-ikut datang ni. Ni esok ada hangout lah kan. Double X. Oh, yang ni lah. Tapi hari ni diorang shooting je. Aktiviti kan? Kita hang out dekat celah-celah tepi bangunan. Extreme boy. Got extreme. It's considered extreme also lah. Also join. Join Join lah. Oh, join. Oh, Kita anak beranak join. kita tak ada orang pakai kan, kita pakai sendiri. Boleh ke? Main dia buat. Boleh. Gambar. Hold this. Boleh kejap.
benar. Kecil men. Bola. Oh, semacam. Oi. Dia tak bagi makan dia. Loi tak bagi makan. Oh, Loi. Nanti suruh dia jumpa Daddy. Mana dia tak nampak men? Maggi je dua ekor ni. Tu tadi pun tanya makan apa? Oh, makan Maggi. Melantak Maggi. Ni kan biar je. Aku dah makan. Alright, sebelum kita nak pergi atas sana, kita dengar briefing, safety briefing dulu. Sekejap jom. Ui, basah. Saya sikit air bertakung kat sini. Ya. Come boy. So, okey, buat bulat. Bulat. Cakap je di sini. Tak boleh. Dia tak ketat sangat, dia tak longgar sangat. Oh, okay. Okey. So, topi pun ketat Dia show dia. Okey. Put inside. Okey. Do one hook like that, then pull out. Masih can pull. Akan tunjuk dulu sampai habis, lepas tu baru abang lipat. Okay. So, first C shape dekat tangan kanan. Kita akan Tangan kanan. kita akan masuk dekat warna merah ni saja. Kita akan masuk dari tepi, masuk di sini. Tolak. Okay. Okey, transfer dekat sini. Nak bawa keluar dia tekan button. Angkat saja. Tekan button, angkat je. Okey, nak masuk tolak. Okey, so selagi ni tak masuk, selagi tu ni tak boleh bawa keluar. I see. So, masuk sini, keluar sini. So, nak Okay. Buat C dulu. Salah satu. Okey, masuk situ. Belakang sebelah. So, ular. Pas. Yeay, pas. Dapat sijil tak? Tak lambat. Kalau CJ tu dia akan turun bawah. Okay, take out. Dah mati. Alright, pas. Okay, sekarang dah pas. Jom. Let's go. Got water. Air takung sikit tak apa. Tak kepada situ, pakai kerabai dia. Alright. So you now C shape at the left hand side. Okay. So remember C shape first. So make C shape. So that you go in. Make C shape. Make C shape. Okay. 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 Okay, dah masuk. Okay. Balik. Okay, saya berang. Alright. So, saya cik masuk C dulu kat sini. Okay, C belah kiri. Yang ni. Tak apa, masuk je. Okay, make C shape. Okay, masuk sini. Alright. Masuk sini. Okay. Okay, Acik kena masuk belah sana. Yang mana merah sana. Okay. Dia kena duduk lah. Betul. Okay. Okay, next. Hey. Ingatkan live. Mati lain. Lepas tu atau ni keluar. Dia kena masuk sini, baru dia boleh buka. Sini. Okay. Wow. Tinggi oh. Ni kejap. Okay. Alright guys, officially sekarang dekat apa nama? Hangout. Hang out. Yeah boy. Nak tengok berapa tinggi tak guys? Tengok tu. Sini. Tu bangunan. Tu. Tapi basah sikit kat sini. Acik nak duduk boleh je. Oh, basah tak apa nanti. Nanti dulu. Okay. So sekarang kita nak jalan satu round. Okay, satu round. Ni keluar. Okay. Take. Ni masuk. Baru maksudnya masuk lah tak Keluar. nampak. tak masuk tadi aku bawa. Rumah tadi. Okey juga. Ni kena masuk. Keluar. Nak apa? Masuk. Ni sini boleh duduk kalau nak. Keluar. Ni masuk. Dia macam tu. Keluar masuk. Duduk sini. Sini kering. Duduk sini. Sini. Jom duduk. Duduk je. Okay. Lepas tu kaki kat luar. Tengok tu, kita duduk. Kaki keluar. Okay, go. Go. 2 kali kot tak? Oh, nice. Ayah duduk lah. Why you scared lah? Ayah. Terbaring lah. Baring. Betul lah. Wish. Hui. Ini kalau nak dapat ilham ke kat sini memang dapat dah. Sekejap dapat dah. Masuk balik. Betul tak? Yeay. Cik Joshua. Ni kat mana ni? Kat Awan ke? Finally. Kat Awan ke?
Kita sekarang dekat Sugar. Sugar. Surga. We are in heaven. Oh, okay. Like that. Woo. Berani sekecil ni. 5. Dia beranilah sekarang. Tunggu kat depan sana. Kita tengok. Oh, yang boleh naik tu, keluar tu. Okey, jom jalan. Ni apa tekan atas? Wah, tak pasal-pasal. So guys. Lain kali dah bangun nak kita mandi. So guys, hujan guys. Sebab ada orang tu tak tahulah dia. Dia luck tak baik ni. Bukanlah tak baik, sebab dia selalu tak mandi. Dia ikut dia pasal nak hujan. Luck tak baik. Itu pun hujan. Aduh. Takkan nak sampai 3 kali. Ikut lagi kan? Aduh. Oh, dia kena dekat sini ya. Dia menekik dia. Bagus lah benda ni. Nah. Guys, apa mau buat? Tengok. Apa pun tak ada. Tak nampak. Hujan ada. Sebab ini tak ada mandi. Tak pasal-pasal kena. Ada. Okey, keluar dulu. Ni apa jadi ke? Itu dia bila dia terbuka. Weh, bahaya. Tang tak betulkan ni. Nak kontraktor tak buat? Kau buat. Esok kita nak cleaning. Promote juga ni. Kalau nak ambil kau. Dah. Kau lama nasib baik ngam-ngam. Oh, nasib baik ngam-ngam. Aduh, kita punya drink. Aduh. Tek. Aduh. Ambil kau. Tadi cuaca okey je. Tiba-tiba. Ada. Oh, coming. They all go inside the room there. You all go there? Sit here lah. Aduh, kali kedua nak try buat dia hujan. Alright geng. Sekarang buat keputusan. Kita redah aja. Ada pemandangan ke, tak ada pemandangan ke, hujan ke apa, kita jalan aja. Okey, kasih settle dia. Sebab si kecil request. You say just go what? Request kita jalan aja. Tengok, pemandangan tak ada. Kabus sebanyak. Semua kabus. But tak apa, kita ambil experience. Sedikit kata-kata. Golak lah sampai. Kata-kata hari ni, kata-kata hari. Post kat mana ni? YouTube. So. Pak promote. So mana-mana nak datang hangout, carilah saya. Sebut je nama Akil. InsyaAllah okey. So datang je Abang FYP ni. Ambil gambar mesti perform. Jangan tak perform. Tu. Muka suka. Sejuk. Sini lagi nak dah. Wah. Sejuk. Seram tak seram tapi sejuk. Hujan lagi. Aduh. Tak apa, kita gas je. Kita gas je. Kita redah je. Tak apa, redah je. Jom. Aduh, dugaan apa ni? Dugaan. Aduh, dugaan. Dia selalu kalau customer nak juga main time hujan boleh je. Diikut kepada customer. Jalan. Asalkan baju tak bawa. Asalkan benda tu jangan bunyi. Benda tu bunyi kena keluar. Okay, jom. Dia set. Hujan. Dah tak bawa baju spare. Daily ya. Nanti kena cari baju. Cari baju pula kat mana ni, hotel je. Apa? You never bring any spare. Tapi taklah, ni hujan sikit-sikit dah. Hujan lalu. Sebab nampak tu dah cerah guys. Dah cerah guys.
Okay, come. Min, mari. Sabar je. Okay. Oh. Oh, guys. Tengok ni, berdiri. Ngam-ngam je. Oh. Dah, pegang. Okey. Joshua apa buat? Dia nak berdiri. Woo. Yang tu tak ada tali lagi, tak boleh buat lagi. Tak boleh. Tunggu dia pasang tali tu. Ni macam ni. Right lah aku tengok. Yang macam ni dah yang hari tu aku bawa tu. Yang Cina. Yang buat live tu. Oh, Cina Atlas Hong Kong dah. Bukan. Yang dia lompat-lompat time dia buat live tu. Okay, so first yang macam ni. Cik pun buat apa? Tapi jangan buat lagi. Tengok dulu. Okey, pada ujung. Okey, lepas tu duduk berat jam betul. Satu nak badan tu tak ada gerak sebelah kanan. Okay. As long you know how to balance, okay? Yeah, balance lah, balance. Push your body. Up. Okay. Cun. Like that. Wah. Ini apa hal? Orang berak di paras paling tinggi di Malaysia, World Book of Record. Tengok berak. Okay, Joshua dulu. Nah, Didi rekod. Joshua dulu. Min, Didi dah cakap apa kata Didi kencing, Didi world record tau. Orang kencing paling tinggi. Tapi dia tak mau. Tak apalah. Okay, boy. Hold that one. Okay. Slowly. Okay, push your backside. Okay, careful. Wow! Wow! Release your head. Release your hand. Two hand also can. Wow! How is it? Nice. Nice Alright, slowly. Hey, slowly. Hey. I want to take picture. Take picture. Slowly balance your leg. Masuk sini lagi. Don't scared, no need scared. But balance your leg. Make sure your leg got grip. Okay. Alright. Your hand. Let go your hand. Slowly let go your hand. Look at the camera. Look at the camera there. Woohoo! Awesome. Wih, angin kuat. Like snowing. Okay, go back in. Okay. Alright. Ni apa benda ni? Oh, Daddy pun kena buat? Kena. Oh. Okay. Experience Tahu kan? Kita buat kan? Boleh lah. Saya record. Sejuknya. Okay. Okay. Jauh. Jauh. Okay, first balance dulu. Duduk dulu. Cik dah takut. Ya. Okay, lepas berbalik. Okay. Seram juga. Tu lah. Lepas tangan. Lepas saya. Woi, seram juga. Pandang sana. Okay. Alright. Yeah. Sambil gambar. Okay. Aduh, kepala aku. Straight ke badan. Macam tu. Oh. Buat macam ni. Oi. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, buka tangan. Buka tangan dua-dua. 1, 2, 3. Woohoo. Kejap. Okay, 1, 2, 3. Nice. Okay, dua tangan pegang sini. Okay. Tak, belum. Belum lagi. Tak apa lagi. Pegang apa lagi? Oh, okay. Okay, lepas tu straight kat tangan ke belakang. Sini. Macam tu. Wah! Buka satu tangan. Ha? Buka satu tangan. Satu tangan. Wah! Okay, 1, 2, 3. Okay. Hujan! Hujan! Kalau Daddy nak tahu, Daddy lagi berani daripada Apa? Abang JJ. Kenapa? Abang JJ dah pernah try. Abang JJ dah saya. Menggigil dia. Alamak. Nak duduk sini tak? Tengok kat sini. Hujan. Tak payahlah. Jangan gerak. Guys, hujan kita buat apa yang dapat je lah. Sejuknya. Saya tak buka lagi Hey, tak nak bagi keluar. Dia kata nak sampai malam bagi. Okay, let's go.
First of all, experience memang best lah guys. Lepas tu sejuk gila. Dengan angin kuat, hujan lagi. Tapi memang shock. Memang experience shock. Ni saya tak takut sebab apa? Tak nampak bawah. Itu yang tak takut. Kalau nampak bawah tu mungkin geletar juga kan. Min, okey tak? Hujan. Hari ni. Oi, okey. Kepala jaga tepi. Kepala jaga. Jalan je ni. Tengok ni. Ya. Ni apa ni? Ya. Oi. Gila lah. Aduh. Dah tua. Aduh, keren pula. Okay, go. Aduh, air ni annoying lah. Tapi Air. tinggi guys. Kau. Turun pusing belakang dulu. Ada. Turun pusing. Okey lah. Gitu. Rasa ya? Ya. Nah. Macam monyet pula dah. Okey lah tu. Dah ada seorang kat sini. Sini tak takut dah. Sini. Apa benda tu? Ada air. Jun. Gerak sampai ke hujung. Ada floating bridge tu. Sejuk. Boy. Tinggal gitu air ni. Angin kuat betul. Dahsyat. Muka aku dah basah ni. Apa nanti datang saya lagi. Okay guys. Untuk klip dia macam ni, simple je. Keluar, ni masuk. Keluar, ni masuk. Settle. Gerak. So cool. Not cool lah. Dia tidur aircon pun dia buka baju. Dia untuk setakat ni. Setakat ni dia normal. Sejuk macam ni dia normal. Tidur aircon tak pakai selimut Kita menggetar juga sejuk kan. Hujan pula. Min pakai sweater. Apa barang. Itu orang genting, nak tahu. Ni tak ada view kita jalan. Tak payah tengok. Tengok orang berjalan. Jadi buat bangunan tinggi kan, tak pakai ni pun jalan macam tu Tak pakai. Time nak buat kerja pun pakai. Time ada Nak rekod Joshua dulu. Okay, challenge number 2. Ni nama dia floating bridge. Tak float lah sangat pun. Tapi dia floating bridge lah. Sekejap, Joshua dulu seorang-seorang. Alah dia. Sejuk. Okay, go. Wah, you on top of the world. Hujan makin lebat. Oi, lebat. Pegang. Masuk. Keluarkan satu dulu. Bagi kat tu. Cepat Kel. Pantas. Patutnya ingat nak buat Superman. Tak jadi lah Superman. Ini bukan Superman. Macam ni je. Gitu je. Lah. Patut ingat nak buat Superman. Ini tak boleh. Ada orang bumping tau. Nak baring boleh, nak pumping boleh. Ada orang bumping. Baring tengah badan. Bukan kau. Kat bawah. Oh, tak boleh. Ada orang bumping tau kat sini. Ada orang bumping. Dia bumping kita ketuk tapi. Okey. Jenis World Book Malaysia World Book of Record. Orang akan mencapai paling tinggi. I hold the record. Yeay. Ketuk tapi dekat apa? Floating bridge. Apa lagi? Ini kena. Aduh, ini kena. Tak cari di sekolah. Aduh. Ketuk ke tapi tak apa. Ini dekat apa?
Aduh. Dah. Dah. Cukup. Cukup bagi. Ha? Nak baring tak? Baring tak mau. Nak baring. Tak, dia ke depan sikit dulu baring baru tolak ke belakang. Tak, kalau panjang lagi baring setengah badan kat bawah macam Superman naik motor. Tak ada orang buat lagi. Tengok tu apa yang dia buat tu. Aku risau betul lah bapak aku ni. Aku lah guys. Superman. Oh, Superman. Okey, dah. Dah juga. Aku yang risau ni. Aduh, letih. Kena balik. Oi, tergolek. Aduh, letih. Dah. Ketuk kapi paling tinggi, Superman paling tinggi. Dah pegang rekod. Tak duduk ah. Tak nak. Tak nak dah. Tak nak buat apa. Biasa. Aduh. So sekarang pegang rekod ah. Facebook Malaysia. Nak jangan lupa kamera. Habis Min tak ada apa? Kita dah hari-hari. Tak ada buat pattern apa-apa? Tak ada. Ada. Buat TikTok boleh lah. Kita buat TikTok kali ni. Oh. Dah ada dah. Masuk FYP lagi So, Kalau nak tahu yang ni FYP tau. oh. Berapa million? Tengok 2.1. 2.1 million. Hui. Dahsyat. FYP sebab dia turun bawah. Oh. Power. Satu kita panggil Abai. Oh. Dah. Selamat. Boy. Yay, we made it. Yay. Berjaya. Ni. Sini. Ni buka. Okey, settle. Tak apa, hasrat tercapai lah. Oh, letih oh. Ketuk ketampi tadi. Akhirnya hasrat tercapai. Kita dapat juga buat. Boy, how you feel? Okay, tell me a bit of your experience. Yeah, Not very scary because the cloud block the view. block the view lah. If got view, maybe a bit cheeky. A bit cheeky lah. A bit scary lah, right? But anyway, we done it. Alright guys, itu sajalah video kami pada kali ni tu experience lah, just for fun. Dah. So guys, sampai sini saja video kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share and subscribe, okay? So sampai kita berjumpa lagi, boy. Make sure to like, share, subscribe until we meet again. Peace yo.